What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak upgrade stage 1 episod yang ketiga, tukar air cleaner atau air intake motor ni. So last episode korang tengok aku dah tukar exhaust. Macam-macam hal lah dengan exhaust ni, nak kena custom bracket, hantar kedai apa semua. So hari ni simple je video ni, aku nak tukar air intake. Aku malah nak panjang-panjang cerita. So jangan lupa like, subscribe and share. Let's go. Okay, so yang bagusnya bila tukar air intake ni, motor kau punya horsepower akan naik dalam 10 horsepower macam tu kot. Tak tahu lah dia punya accurate measurement, tapi sebab dah tukar exhaust full system, airflow akan jadi lain. Tukar air intake, airflow pun akan jadi lain. Cuma korang kena tune, wajib lah buat tuning. So dalam aku punya stage 1 upgrade ni, aku pakai FP4 tuning. Yang tu next episode lah aku akan tunjuk macam mana nak tune. Sekarang aku nak tukar ni, simple je. First nak buka benda ni, just pakai X-Bit. So just buka benda ni. Lepas tu kat dalam ni kau akan nampak dia punya filter. So ada 3 torque screw. Buka 3 ni. Lepas tu cabut filter, buka dia punya casing. Lepas tu pasang baru. Ada bracket belakang ni. So jom. Okay, so ni dia air cleaner yang aku beli, SNS Mini Teardrop. So macam mana casing ni, cuma aku nak tunjuk sikit kelebihan dia pakai air cleaner yang open macam ni. Kalau korang tengok dia punya filter, so yang ni tadi original filter, yang ni air cleaner SNS Teardrop. Dia lagi lebar, so lagi banyaklah air masuk, air keluar. So itulah kelebihan dia. And then size dia pun kecil. And satu lagi yang ni, air cleaner yang ni korang tak boleh cuci. So kalau ni dah kotor, dah rosak, kau kena tukar satu set. Yang ni kau boleh cuci sampai bila-bila, banyak kali. Tu dia. Ok, lepas dah keluarkan filter tu, nak buka dua ni pakai X-Bit ni 14mm. So just masuk, then buka. Kotor gila. Ok, next kalau kau masuk sini, ni bracket dia. Satu skru ni buka, lepas tu siap lah. Buka yang lama, lepas tu just pasang balik yang baru. Settle. Jom. Settle. So ni ada dua skru. Yang ni tak pakai lepas ni, sebab ni untuk bracket dia. So ni kalau korang nak lap, boleh lap. Lepas tu kita pasang yang baru. Semua aku nak tunjuk dalam kotak baru tu apa dia. Jom. Ok, so ni dia. Dalam kotak ni filter cover. Nampak? Ok, filter cover, bracket. So bracket ni akan pasang ke enjin tu, situ. So dia punya skru dengan gasket. So first step is skru tu masukkan kat dalam ni, letak blue Loctite, lepas tu bawa skru. Ni barang-barang dia, gasket, stiker, ni nanti tampal lah kat motor. Ni skru, and 2 torque screw untuk bracket dengan 3 skru. So first step dia, masukkan 3 skru. Dalam ni ada 1, 2, 3. Yang ni masukkan, lepas tu dia akan jatuh lah. Okay, done. Okay, lepas tu ada skru besar tadi, yang ni dengan washer. So washer ni dia bagi banyak gila. Korang boleh spare part ke apa, tapi just ambil 2 ni, letak satu kat situ, letak satu kat belakang. So tu satu. So dia bagi banyak sebab kalau korang ada gap kat situ, korang boleh tambah extra washer. Tu je lah. Ok,
Okay, lepas tu jangan lupa lock tight semua benda. Lepas tu baru pasang. Okay, sebelum kita lupa tadi gasket ni, so letak gasket baru pasang. So aku sebelum ni suka pasang skru kecil dulu. Pasang skru kecil, hand tight, jangan ketat sangat, baru pasang skru besar. Jom. Okay, so lepas dah settle, ketatkan pakai tangan, baru boleh pakai alat. Cuma ni kalau nak bagus lagi pakai torque wrench yang ada berat tu, ada pressure tu, apa nama dia? Tak tahu. Tapi sekarang ni kita sebab dah letak blue Loctite, kita je letakkan tapi jangan terlalu ketat lah sebab enjin ni aluminium. So dia takut dia punya skru boleh rosak. So jika dah rasa ketat tu, kita stop. So tu je, jom. Okay, so sekarang semua dah ketat. Bola boleh bersihkan sikit. Masukkan filter dia. So filter ni yang besar dekat belah dalam, and yang kecil dia kat belah luar. So just letak je. Dia akan lekat, bukan lekat, dia macam sebab saiz dia kan. Duduk diam. Okay, lepas tu barulah masukkan dia punya cover. So cover dia ada 2 skru, ni ada 2 skru. Skru hitam tadi, so masukkan ke dalam, letak blue Loctite, baru boleh skru. Okay, tu dia dah siap. Jangan lupa ambil kain lap, sebab nanti benda ni panas, korang punya cap jari semua melekat. So tu dia SNS, compare dengan yang lama, jauh beza dia, nampak? Okay, tu je video hari ni, senang je. Pasang benda ni paling senang. So macam ni lah rupa dia. SNS, ini skru ni memang tak pakai, mount 2. Yang kalau pasang dia open, so airflow lagi cantik lah. And dia akan naikkan horsepower sikit. So itu je guys. Ada apa-apa soalan, jangan lupa like. Ada apa-apa soalan, jangan lupa like. Ada apa-apa soalan, tanya kat komen. Jangan lupa like. Sebelum tu, next episode kita akan pasang Van Sennheim FP4. So kita jumpa kat next episode. Pasang tune, lepas tu siap kita punya upgrade stage 1. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. Peace.